Kak Lin, gel dah tukar botol baru ke? Ya, sebelum tu kan gel kan macam ni. Botol macam ni kan, kita pam-pam. Lepas tu tukar kepada packaging macam ni. Dah lah mokap buang mahal-mahal pula tu. Lepas tu bicik-bicik, kononnya tak keluar pula. Ya Allah, sampai nak kena kokak nak buka, sayang lah. Setengah orang bicik okey dah ngam. Tapi rasa macam ada sisa lagi kat dalam tu. Rasa macam, ya Allah. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam, tak boleh kali, rugi, gel ada lagi dalam ni. So, disebabkan ramai ada masalah macam tu, jadi Batak ni mendengar suara rakyat, kita tukar. Dari packaging macam ni, kita tukar kepada, tada! Begini. Ni kotak dia. Mana kotak dia? Terbalik. Ni kotak dia. Still 15 ml. Sama juga yang macam yang lama. Tetap 15 ml. Sama lebih kurang macam krim kita. Tapi krim kita ni botol yang gelap ni. Yang ni botol yang colour gold. Ini. Jom kita tengok dalam dia. Bila kita buka, senang. Ni kita nak ada logo dia kat sini. Tu. Buka. Lepas tu nampak ada sudu. And then kita buka dia. Tu dia. Senang. Nampak isi dalam. Oh, cantiknya. Nampak isi dalam. Senang. Ambil, sapu terus. Puas hati. Jadi gel kita ni boleh pakai pagi dengan malam. Nak lebih afdal, nak cepat hilang jerat sekurang-kurangnya 70 ke 80% dalam sebulan, lagi-lagi jerat yang tebal tu, pakai ni pagi, tengah hari, petang.